Rabu 12 Mac 2022, di sini Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Situk mengadakan dua program, iaitu pertandingan catur dan tebak surah penyanyi Ramadan. Saya Sofia Alisa Mazlai minta hakim dan saya Nusa Ramadan Putus Adadi. Saya berada di tempat pertandingan catur tersebut, iaitu di Dewan Cendrawasih. Sekarang kita akan menunggu ramah peserta dan guru-guru yang terlibat di pertandingan catur tersebut. Objektif pertama, cikgu menganjurkan pertandingan catur ini. Objektif pertama adalah bagi mencari pemain yang bakal mewakili sekolah ke peringkat daerah. Boleh kongsikan bagaimana persiapan saudari sebelum menyertai pertandingan ini? Persiapan yang saya buat adalah dengan saya ada pemain saya praktis nama saya. Saya dapatkan video yang banyak dan banyak saya dapat bekerja dengan lancar semasa bermain. Pendapat saudara, apakah momen paling kritikal dalam perlawanan tadi? Momen paling kritikal dalam perlawanan tadi mungkin tersalah gerak. Satu kesalahan boleh menyebabkan satu kekalahan. Itu sahaja laporan saya untuk hari ini mengenai pertandingan catur yang berlangsung di SMKBDS. Semoga program ini dapat menumbuhkan semangat kesukaran pelajar. Saya akan bertemu bual bersama seorang murid yang telah mengajarkan program tebak surah benar Riyad Ramadan. Kini saya bersama Saya Adika Al-Mujib bin Muhammad dari kelas 3 Kristen. apakah motif yang anda dapat waktu anda sedang menjalankan program itu pagi tadi? Motif yang saya dapat yang pertama ini untuk mengajar semua murid-murid yang terlibat pada hari ini untuk mengetahui lebih banyak tentang surah-surah dalam Al-Quran dan juga tentang maklumat-maklumat Ramadan yang mereka belum tahu. Okey, baik. Soalan yang kedua, apakah perasaan anda bila anda dah berjaya menganjurkan program kita tadi? Okey, alhamdulillah syukur kerana tanpa kerjasama daripada murid-murid yang terlibat serta guru-guru yang membimbing, saya merasa sangat gembiralah kerana berjaya menganjurkan program yang telah saya tunggu selama ini. Jadi saya sangat bersyukur atas semua kerjasama yang diberikan.